mahmudzudi.com, mahmudzudi.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke laman web rasmi Datuk Mahmud Zudi, mahmudzudi.com. Hari ini saya bersama dengan Datuk Mahmud Zudi untuk membahaskan tajuk tentang hukum pelaburan dalam ASB. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Jadi Datuk, mungkin kita boleh terangkan sedikit apa kepentingan ASB kepada kita sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa sebelum itu bagus saya sebut latar belakang sikit. Malang sekali terdapat banyak kekeliruan di kalangan masyarakat kita, terutama sekali tentang hukum, kerana mereka menggunakan beberapa pemikiran dalam kitab-kitab fiqh yang lama yang ditulis untuk menyelesaikan masalah muamalah yang berlaku di antara individu dalam masyarakat. Kemudian mereka cuba applykan data-data dalam kitab fiqh klasik ini untuk satu realiti urusan keuangan yang melibatkan institusi yang begitu besar, yang bekerja untuk jangka yang panjang dan tidak macam realiti yang dulu, dan melibatkan lebih ramai. Ya, melibatkan lebih ramai orang dan tempoh yang lama. Dan bila kita cuba applykan pandangan fiqh yang dipikir berasaskan kepada masyarakat lama untuk satu urusan keuangan yang complicated dalam masyarakat sekarang yang begitu complicated, maka berlakulah apa kita katakan gap, kekosongan pemikiran. Jadi oleh kerana itu, jadi masyarakat Islam terpaksa menanggung rugi dari segi pembangunan Islam, tamadun Islam dan sebagainya. Jadi satu daripada kekeliruannya adalah tentang ASB, ASN. Sebenarnya ASB-ASN ni kita perlu melihat bukan sebagai satu urusan keuangan peribadi, tetapi satu perancangan negara untuk mengambil alih segala kekayaan yang ditinggalkan oleh penjajah British, yang mereka sebelumnya menjadi para pemilik yang besar kepada harta kekayaan negara. Jadi bila mereka keluar, kekayaan mereka itu berada dalam syarikat-syarikat yang mereka taja dan mereka punya. Jadi bila kita nak mengembalikan keuangan itu kepada kita, kita perlu menguasai syarikat-syarikat ini. Dan sebahagian daripada syarikat itu, misalnya syarikat perdagangan, syarikat apa-apa tu tak ada masalah lah. Tapi bila masuk pada syarikat kewangan, syarikat dan sebagainya, maka di sini timbul soal sedikit sebanyak kekeliruan, kerana terutama sekali kalau keuangan itu ada yang mengamalkan riba dan sebagainya. Jadi kalau sekiranya kita tidak ada perancangan untuk membuka luas ruang berasaskan kepada fiqh semasa dan sebagainya, maka segala harta ini akan berpindah kepada pihak yang ketiga, iaitu bangsa-bangsa lain yang mendiami masyarakat kita. Kita tahu bangsa Melayu, orang Islam dan negara kita ini adalah orang yang paling miskin berbanding dengan bangsa-bangsa lain. Jadi akan berlakulah penjajahan ekonomi yang baru terhadap bangsa kita. Oleh kerana itu, bila program semacam ASB-ASN ini diperkenalkan, itulah tujuannya untuk mengalurkan kekayaan kepada masyarakat Islam yang beragama Islam dan Melayu. Pada peringkat awal, penurunan itu dilakukan secara individu. Maknanya, katalah ada syarikat-syarikat yang nak dipindahkan keuangannya, hartanya kepada kaum bumi putera untuk mengayakan capai target 30% bumi putera. Jadi, saham mentah syarikat itu diagih-agihkan dengan harga yang murah. Misalnya, dimasukkan pasaran atas nama Bumi Putera RM1 satu saham. Kemudian dalam masa 2 bulan 3 bulan dia melambung jadi RM7, RM15. Itu harga sebenar. Ini harga saham dibeli pada Bumi Putera. Pada waktu itu, sebelum ada ASN, kaum Bumi Putera tidak memegang saham itu. Mereka akan terus jual. Jadi jual saham itu kepada orang-orang bukan Islam dan sebagainya, maka harta yang sepatutnya diperolehi oleh orang Islam lain itu pergi kepada orang
terlepas ke tangan orang lain. Jadi kita katakan ayam dikepuk padi, ayam mati kelaparan. Dalam kolam itik mati kehausan. Begitu dalam keadaannya. Jadinya keutamaan memelihara ekonomi bagi umat Islam di Malaysia itu lebih besar daripada sekadar katakan pencampuran halal haram dan terlalu sedikit. Dari segi hukum, kita kena melihat kita punya skop yang besar. Sebab itu kalau kita nak ukur negara itu Islam ke tidak Islam, jangan kita ambil kriteria untuk mengukur orang perseorangan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 menunjukkan orang ini Islam. Jadi untuk masyarakat, society, untuk negara, kita tak boleh gunakan syarat dan sifat yang sama untuk apply dalam sebuah negara. Macam itu juga dari segi hukum hakam ini. Kita perlu melihat ASP sebagai satu perancangan besar yang lebih besar daripada soal konsep campur sikit dan sebagainya. Sebab itu kita boleh menerima misalnya orang kita pergi makan gaji dengan negara di Malaysia walaupun ada sikit sebanyak. Sekarang kita melihat dari skop yang begitu luas sekali. Jadi kita kena ada, kalau orang kata ada broad minded, ada pemikiran secara yang luas. Saya kira di antara penentangan atau hujah yang dikeluarkan oleh mereka yang mengatakan bahawa ASB haram, itulah hujahnya, iaitu idza tama halal wa haram boleh haram. Kerana ada sedikit pencampuran dalam sahab ASB itu, maka itu haram. Yang dipegang oleh ramai orang di luar sana. Dan apa nasihat Datuk untuk dari segi ini berlaku kekeliruan. Saya rasa tidak ramai orang pakar dalam fiqh dalam negara kita ini. Jadi kadang-kadang kita hanya tahu ada satu kaedah mengatakan idza ijtama'a bainal halal wal haram ulibal haram. Bila bercampur antara halal dengan haram, maka yang haram itu mendominasikan yang halal. Okey. Saya ambil contoh yang simple, yang bodoh. Dalam diri kita ini ada benda yang bersih, ada benda yang tak bersih. Jadi orang buat joke zaman dulu, bila kita semayang, kita ada taik, ada apa semua sekali, taik kuku apa semua sekali, tidak menyebabkan kita